Agam Ramadan, bahagian 3. Sedapnya bau. Masak apa tu? Nasi goreng lah. Mau makan? Uncle belanja. Tak boleh, tak boleh. Kamu semua kan puasa. Yalah. Ayo. Ini mula banyak jahat. Jahat. Tapi Uncle, saya tak puasa. Saya boleh makan. Marvelous! Saya boleh teman Mimi makan. Saya juga tak puasa. Dei, semua pergi balik. Alah, mau makan pun tak boleh. Pergi. Nanti Uncle kena tangkap. Kenapa pula? Orang Islam tak boleh duduk kedai makan. Nanti tu pejabat agama ingat Uncle kasih makan. Apa salahnya? Betul tu. Ayo, bulan puasa. Salahlah. Jadi Uncle masak ni untuk siapa makan? Untuk Uncle makanlah. Bye. Kau dengar tak? Ada orang makan kat belakang ni. Pergi ni baju bersih. Balik pun baju mesti... Bersih. Nak pergi bazar Ramadan, balik cepat. Kalau lambat, tata. Akak tunggu. Kita akan balik cepat-cepat. Akak, tadi kita orang nampak ada ramai orang sedang makan surut-surut kat semak. Orang tak puasa lah tu. Betul. Kalau pejabat agama tahu, mesti semua kena tangkap. Ya. Memang bulan puasa ada macam-macam ragam manusia. Biarkanlah. Kau berdua pergi cepat. Bye, Kak. Bye. Lagi. Okey. Kita beli air gurau. Sampai tu. Turun. Van jenazah. Kenapa ada kat rumah tu? Tanta tu. Dah kenapa? Kita orang ingat Atuk dah. Semua dah bersedia? Bagus. Boleh bergerak sekarang. Atuk nak ke mana? Atuk ada operasi. Operasi apa? Operasi plastik hitam.